Okay guys, saya menuju ke lubang nombor 11, sebuah signature hole yang diberitahu di kelab Dalit ini guys. Kita kena cross air sebenarnya melalui tepi lautan ke Patri ni. Lebih kurang distance-nya lebih kurang 142 saja. Okay, lubang nombor 11 Patri. Indeks berapa saya lupa nak bawa scorecard lah. Tapi ini adalah signature hole. So distance lebih kurang 138, saya 36, saya main 14 pun relax pun okey. Saya gunakan 8 iron. Depan ada air laut tepi ni ada batu. So kita kena cross, ada bunker, sebelah kanan pun ada bunker, belakang pin pun ada bunker So insya-Allah saya akan onkan bola ni dengan baik. Oh, standing tak sedap. Dia tukar. Okey. Okey satu pukulan. Mana-mana satu. Saya gunakan 8 iron. Relax, santai-santai. Saya gunakan 8 iron, relax. Santai dan dia masuk. Come on, one good shot. Mana-mana satu. Come on. Come on. Oh, kanan pin. On. Tapi kanan lah. Aduh. Sayang. Okey. Alright guys, ini pemandangan dari tepi green. Ini adalah bunkernya. Bunker dia besar sebenarnya. Pemandangan lautan. Tengok Nizam tu macam susah hati tu, tak tahu kenapa. Dia dah chip dah bola dia. Green ni dia agak break sikit lah sebenarnya. So green flat sebenarnya. Sebelah kanan pun ada satu lagi bunker sana, sebelah belakang green. So kita facing lautan. Kita pun boleh rasa angin masin ni. Angin masin yang kita rasa kat sini. Tengok boleh tak saya parking dengan baik. Objektif saya untuk dapatkan par. Distance saya lebih kurang 30 kaki guys. Tengok boleh tak saya dapatkan par dengan baik. Okay, saya part. Flat juga, kanan jauh 30 kaki. Kena speed kuat sikit kerana green dia tak begitu laju. Okay, kita speed. Okay, come on right. One good part. Parking di sebelah lubang leh. One good part. Aku ketuk sikit baru dia sampai. Kalau green biasa dah sampai dah tu. Alright. Okay, par yang pertama di Dalit Bay guys. Lebih kurang 2 kaki saja. Letak saya part dengan baik, masuk par guys. One good par. Manis dia melilit lubang dia. Alright. Kena firm sikit. Manis jengke datang ke